Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah, rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita pada malam yang berbahagia ini untuk kita menyambung bacaan Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Kata Syekh Musannif rahimahullahu taala, wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal itu tiga. Ada tiga rukun tawakal. Pertama, tauhid. Rukun pertama tauhid, iaitu seorang itu dia berpegang keesaan Allah Ta'ala. Keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada sekutu baginya, tidak ada anak, tidak diperanakkan. Dan kedua, kelakuan, iaitu kelakuan hati yang menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan ketiga, pekerjaan amal, iaitu berusaha, ikhtiar. Tu rukun tawakal. Jadi orang yang tawakal ni, yang pertama dia kena kuat hati dia tu tak. Tidak ada selain pada Allah, tidak ada Tuhan selain pada Allah. Tidak menyekutukan Allah dengan apa pun. Yang pertama. Yang kedua, kelakuan, yakni kelakuan hati dia tu tak? Betul-betul dia tawakal, serah kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, pekerjaan, iaitu usaha, ikhtiar dia untuk mencapai apa yang dia kehendaki. Tak kena ada usaha tu. Jadi tawakal ni paling mudah kita nak faham. Anggota kita buat kerja, hati kita bergantung harap kepada Allah. Lagi tu kan. Jawarihuka ta'mal wa qulubuka tatawakkal. Jawarih, anggota badan kita ni buat kerja. Kalau perlu guna tangan, guna tangan. Perlu guna mikir idea, mikir. Perlu kecek. Buat kerja. Tapi hati kita ni serah kepada Allah Ta'ala. Tu orang tawakal. Ni rakyat mulut tawakal, tapi kat hati tak tawakal. Hati duk kalau semua. Duk kalau ribut. Tak serah Tuhan hati dia tu. Duk mikir kalau ribut semua. Tu Jadi tu bukan tawakal sebenar. Tawakal sebenar hati dia tu bulat, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekarang. Adapun tauhid, maka seperti bahawa engkau i'tiqadkan dengan i'tiqad yang putus, i'tiqad yang jazam, putus, benar i'tiqad dia tu bahawa tiada yang memperbuat melainkan Allah Taala. Tak ada yang buat apa-apa melainkan Allah. Tu tawakal. Tak. Sungguh-sungguh ke Allah. Jadi tak berlakulah apa-apa melainkan dengan izin Allah. Itu tauhid. Ketunggalannya i'tiqad bahawa ketunggalan Allah Taala, tunggal, esa Allah. Tiada yang menyekutui baginya, menyengutui, sekutu dah. Tidak ada yang sekutu baginya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sekutu bagi Allah ni lemah. Kalau Tuhan ada sekutu, nampak lemah. Kita manusia ada sekutu, nampak kuat. Mana sekutu awak tu ketua polis negara. Mana sekutu awak tu Perdana Menteri. Sekutu kita tu saya sah-sah saja. Orang apa bukan orang biasa-biasa ni. Biar pakai luar koyak pun masuk kedah. Tapi kata gu dia tu Perdana Menteri. Kecek-kecek gemari-gemari. Memang bukan orang biasa-biasa sebab orang gila. Memang luar biasa sungguh. Tapi bunyi kalau orang tu dia ada sekutu dia tu, kau ada sekutu, kau bisa. Siapa sekutu awak? Presiden Amerika. Bukan calon-calon orang tak. Serupa dengan apa? Jeffrey Epstein. Tu bukan orang biasa tu. Napa tu sign, duk bergambar tu dengan orang besar-besar saja. Jadi kabel dia, link dia tu hebat. Jadi orang ni kau ada sekutu, kau bisa. Tuhan kalau ada sekutu tak bisa. Tak boleh jadi Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sekufu bagi Allah Taala. Sekufu ni sekutu. Tak ada gu, Kalau dia ada gu, lemah dia. Kita ada gu kuat. Kena katak ke orang. Kita bagi gu, akak gu, akak puak. Bisa kita. Tuhan ada gu kat, lemah selalu. Jadi Tuhan tak layak. Dia mesti tunggal esa. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Kita mengaji dalam ilmu akidah tu. Tiga tu. Allah Ta'ala esa wahdaniyah. Allah Ta'ala ni esa wahdaniyah, iaitu esa pada zat. Esa pada sifat, dua. Dan yang ketiga esa pada af'al, perbuatan dia. Kita kau ramai, kau ramai. Berapa pengikut awak, sekutu awak apa ramai? 100 orang. Bisa. Awak pula 1000 orang. Kau ramai. Apa ikut 1000 orang dah follower. Follower Facebook. Tu. Dan baik, baginya kerajaan, bagi Allah kerajaan. Lahul mulk, baginya kerajaan. Dan puji dan segala puji bagi Allah. Lahul hamd. Lahul hamdu wa lahul mulk. Yuhyi wa yumit. Wa yumitu wa yuhyi. Tu lah orang baca doa wahdah tu kan. Walahul mulk walahul hamd. Baginya kerajaan. Walahul mulk, segala kerajaan milik Allah. Dan puji, segala puji milik Allah. Dan ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Ta'ala Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan ini tauhid. Rukun pertama ni tauhid ni
asal bagi tawakal. Tu, orang tawakal tu suruh Tuhan. Ni pergi jumpa Tok Bomo. Patut ayat tawakal. Tawakal guano, Tok ni Tok Bomo harai ni, nah. Kalau Tok Bomo berbuat Islam tak salah. Tok Bomo buat guna dia panggil ngerah-ngerah. Nah. Bukan ngerah, bukan ngerah air makan air golek makan dia apa ni? Dia makan kucing. Nah. Dia suruh bawa go tu go ni 3 perkara. Ai banyak teh. Duduk sore nampak. Bukan makan dia tu. Nah. Dia makan ko setel dia tu. Balik rumah Tok Bomo, oh kita tawakal je lah. Palom tawakal. Tak ada rukun tu, nah. Rukun tawakal mula-mula tauhid. Ni dia suruh Tok Bomo tu ngajak. Tok Bomo tak pandai juga, nah. Dia pakai jing dia tu, nah, setel dia tu. Nak guna setel ni tak ada buat beriman. Setel ni syirik belaka. Jadi Tok Bomo buat guna setel tu syirik belaka lah. Lepas tu orang pergi bomo dengan dia tu, percaya ke dia, tak percaya ke Tuhan tak. Percaya Tuhan tak gig dia. Tak? Tu. Jadi jangan rugi lah. Kalau guna ayat Quran perubatan Islam ni tak ada masalah, nah. Waktu dia pula pesan kita percaya Tuhan. Nah. Jangan percaya kampung ni jo kira aja. Orang tengah ya. Tuhan sebenar. Tu dia usaha ikhtiar Allah Taala belaka. Dia pesan lagu. Dia kau kuat syirik. Kau kuat sihir dia. Kau power. Nah, kau power. Tu jual belaka tu, nah. Buat DOJ dedah tu. Nah, Department of Justice. Mereka tu ubik tu kan. Gambar dengan mojo meleh kambing lah. Meleh budak tino. Budak tino bohomo. Nah. Punya toreh muka apa semua. Nyambil kulit muka tu, pakar ke muka dia. Tu mojo setel tu. Nah. Boleh gab dia tu. Boleh lah semata dunia 45 tahun. Nah, tu kalau boleh. Boleh tu lagi boleh, ngelah kali mati gantung diri juga. Nah, mampu lah juga ngelah kalinya. Boleh lah semata dunia tapi kat otak badan nak tukar dengan akhirat. Tak. Baik kita biasa-biasa, relax-relax, orang tak kenal, orang tak tahu, boleh makan minum, makan nasi sepinggir kenyai betul lah. Nah. Demo tu orang bisa-bisa sekali mana pun, tak main ingat tu. Makan nasi sepinggir juga dia. Baik kita tak. Selamat. Asalkan jaga akidah kita. Jaga akidah kita. Kita nak bawa jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sejahtera. Apa makna hati yang sejahtera? Qalbin salim. Maknanya akidah yang sejahtera. Aqidatun salimatun. Tu dalam muasafat tarbiyah Imam Hasan Al-Banna sebut kan. Aqidatun salimatun tu yang pertama tu. Dan ini tauhid asal bagi tawakal. Tauhid inilah wa asal bagi tawakal je. Kerana hanya sanya tawakal atas Allah Taala. Mereka yang tiada mengiktikadkan ia akan ada yang memperbuat yang lain daripada Allah Taala. Iaitu mereka yang tidak ada i'tikad adanya perbuatan lain daripada Allah Taala. Nah. Ni nak pakak bunyi kata ada kekosongan ni. Pergi jumpa rumah Tok Bomo selalu. Nah. Bawa piti 1,500, 3,000. Tu ni Tok Bomo harai ni, Tok Bomo harai ni, Tok Bomo tak mai beh. Nah. Mai beh apa? Dia bersaing dengan iblis. Tu. Tolong aja biar nak pakak. Pengerasnya. Nah. Ada pengeras lalu. Kamu kena buat gini-gini. Buat gitu gini. Percaya. Percaya kau iblis. Percaya kau setan. Tak percaya Tuhan. Allahu Akbar. Waliyazubillah. Ada lagi kalau ni Ada lagi tadi? Ada. Cuma kita tak tahu tak.
Oh, dah. Oh, kalau waktu lagi kuat tu. Nah. Tok ca apa semua tu. Ambo malang ngajar di hari-hari. Hari ke kos dia. Kos tok ca. Sebut gini. Nah tu, sihir tok ca tu. Orang dengar speaker dekat. Tahu lah ni wujud tak bocor ayam balik. Dia sihir kuat kan, sihir kuat betul. Orang Islam kita pergi jumpa juga. Ada juga pergi jumpa. Minta kau tak cap, minta kau Tuhan demo Tuhan. Tak cap tu kena mari jumpa kita sepatutnya. Tak? Tu. Dia tu kena mari jumpa kita. Dengan ke mana kalau kita pergi jumpa dia pun ni dakwah dia, tarik dia. Nak baik dengan dia dengan biar dia nampak kebaikan agama dan sebagainya. Ni kita pergi jumpa dia, minta tolong dengan dia. Beres. Padahal kita doa tu lagi mustajab lah. Tak? Adapun rukun yang kedua, rukun tawakal yang kedua iaitu kelakuan hati. Maka percaya hati engkau dengan Allah Ta'ala. Kelakuan hati kita ni kita percaya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakin kepada Allah. Dan diam ia hati dengan menyerahkan segala pekerjaan kepadanya, kepada Allah. Tenang hati, dia hati, tak kalut. Suruh belakang kepada Allah. Tak? Supaya kita nak pergi musafir lah. Nak turun pergi ke Lumpur contoh tak? Tawakalna ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Suruh hati kita kepada Allah. Tak tahu ni dalam perjalanan lah ke mana. Selamat ke tak dalam perjalanan. Siapa ke tak kita. Nah, takut-takut nak pergi ke Lumpur sampai kubur. Tak selamat tak? Tak tahu. Tak tahu urusan kita tak? Tawakalna ala Allah. Batu setiap kali tubik rumah sebenarnya ni. Nak pergi kerja tu, nak pergi mana-mana pagi nak tubik tu, ya ada doa dia. Nah. Doa apa ingat? Babo Soleh Sik, pondok Sik Kedah. Video ni dia lepas pada mati, lepas pada beliau wafat, tersebar satu video, dia ambil dengan tok guru dia. Dia kata tok guru dia doa ni mu jangan ajar orang lain melainkan lepas aku mati. Tok guru ajar dia. Ambil doa tu, lepas tok guru mati baru boleh ajar doa. Jadi kita pun tahu doa tu lepas dia mati. Jadi dia kata baca doa ni setiap kali keluar daripada rumah nak buat satu-satu hajat. Nak pergi kerja ke, nak pergi musafir ke, insya-Allah selamat perjalanan. Doa dia pendek lah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, fawwadtu amri ila Allah, wala haula wala quwata illa billah. Pada doa ya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, fawwadtu amri ila Allah, wala haula wala quwata illa billah. Tu jadi boleh kita nak amal bila mana kita nak keluar daripada pergi ke satu-satu urusan tepat, dan insya-Allah selamat. Dengan izin Allah lah. Dengan izin Allah. Selamat perjalanan pergi dan balik. Tu. Mana dia ingat ke? Kita baca semua sama-sama lah. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, fawwadtu amri ila Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Fawwadtu amri ila Allah, aku serah urusan aku kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau doa orang bertawakal tu, suruh bulat-bulat kepada Allah. Jadi tu kelakuan hati kita tu tak, serah kepada Allah. Tu. Bermula misalnya contoh lagu mana orang tawakal ni, orang yang ada kelakuan ni, mereka yang berwakil pada menjawab dakwa di hadapan qadhi.
Baik. Seumpama orang yang berwakil, kita tengok kita ni betul. Kepada dia tu akan di hadapan qadi akan lawyer. Lawyer ni akan lawyer prokurul. Prokurul. Bahasa kau dia ni. Lawyer ni pegawai. Pegawai lah tu tak? Jadi dia kata seumpama seorang yang berwakil pada menjawab dakwa di hadapan qadi, depan tok hakim mahkamah, dia kan latih lawyer jadi dia kata dia berwakil akan lawyer prokurul yang sangat kasih ia akan dia, yang lawyer tu dia kasih lawyer tu. Yang sangat kasih ia lawyer tu, ia lawyer akan dia akan orang yang berwakil tadi. Tak. Kita latih lawyer, lawyer tu adik kita. Lawyer tu anak kita contoh. Lihat lagi yang sangat pandai pada undang-undang, sangat pintar pada undang-undang, lagi pula lawyer tu bisa undang-undang. Agak-agak kita duduk dalam mahkamah tu relax ke kalut kita. Relax atau relax boh. Habis relax serah ke adik. Nah. Adik kita belakang ni, main ni adik belakang ni. Gitu. Boleh-boleh sok okok. Nak ya relax dah. Relax tenang. Maka bahawasanya yang berwakil itu diam ia di rumahnya. Ini dak termasuk lekor ni. Dak lawyer gi urus. Di rumah relax. Nya tahu apa. Dan senang hatinya. Beres ni adik ambo lawyer terbaik di Malaysia ni. Ni. Tiada berfikir ia pada pekerjaan dakwa itu. Orang dakwa apa? So adik ambo lako beres. Tak ada mikir cari BT je. Cari BT nak bayar ni. Urusan tu dak mahkamah settle lako. Kau kan batal ke cari lawyer ke mahal? Tak. Cari lawyer ke mahal. Bab lawyer ke mahal ni dia pengalaman luas, bisa undang-undang, dia pandai. Dia reti. Jadi kita latih dia, maka dia akan usaha nak tolong kita ke mana pun tak. Dan tiada meminta tolong ia akan orang yang lain daripada lawyer yang tersebut. Tak minta orang lain dah. Pakai seorang tu ya. Kenapa? Kerana harap dia. Kau kan? Harap dia tu. Ni supaya orang tawakal ni dia harap ke Tuhan. Hati dia percaya ke Tuhan. Dia tahu Tuhan tidak akan sia-siakan dia. Dia tahu Tuhan akan buat yang terbaik buat dia. Ni cari tak bomo kak, tak cari Tuhan dulu lagi. Nak cari ke mana? Maya pun tak. Tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Tu je lah tu. Pergi cari setan. Ni percaya ke lawyer. Tak cari lawyer lain apa ada dah. Suruh dia yang laku. Kerana mengetahui ia akan bahawasanya lawyer itu menolak daripadanya akan tuhmah. Lawyer ni boleh tolak ni semua dakwaan-dakwaan ni. Semua pertuduhan yang dikenakan ni. Dia percaya. Dan menunaikan segala tujuannya. Dia boleh pula. Lawyer ni boleh tunaikan segala tujuan. Apa tujuan kita ni? Nak terlepas daripada sabitan kes. Ya usaha ke mana pun beres. Dan tiada dapat melawan akan dia orang yang lain. Orang lain tak boleh lawan lawyer ni. Besok kali dalam Indonesia dah. Tu contoh. Sebab tu kerja lawyer ni kalau dia nak peguam bela, dia nak mendatangkan syok wasangka pada sabitan. Jadi kalau ada benda yang meragukan, kadang-kadang benda tu betul anak gue dia buat. Tertuduh ni betul buat, tapi tertuduh tak mengaku, dia lawyer tak mengaku dia buat.
Nah. Jadi kerja lawyernya dia kena cari nak untuk menangkan anak guam dia. Kalau dia tak tahu tak apa. Tapi kalau dia tahu kahwin ni bersalah, jangan ambil nah. Jangan ambil. Orang bayar mahal setara mana pun, tak boleh ambil. Sebab ingat aku salah awal lagi. Maka demikian juga jika engkau mengenal akan Allah Ta'ala. Begitulah kalau kita kenal sungguh Allah Ta'ala ni. Tak? Kena pula Allah Ta'ala kasih kita. Tak? Kita kasih dia tu biasa. Dia kasih kita. Nah. Kalau dia kasih kita agak, takkanlah dia nak buat buruk kau kita. Takkanlah dia nak buat benda tak molek kita. Tak? Seperti mana kita sama-sama manusia lah. Dah kita kasih kepada mak ayah kita. Mak ayah kita pun kasih kita. Takkanlah mak ayah nak buat benda buruk kita. Tak? Ni Tuhan lebih kurang itulah. Bahkan terlebih lagi, tak? Allah Ta'ala jaga kita. Tak maya bel pun makin asyik kenyang betul. Lebih dia pula saya. Nah. Malu Tuhan. Tu. Tak maya bel, maya sekali setahun. Maya gaya. Nah. Tu pun moga adik-adik pakat kupu rumah belaka pakat gege buat jatah ke maya. Mak dia ya. Dia tak kena duduk tidur di bilik. Nah, game maya juga. Maya gaya haji. Raya puasa tak kelik. Tu sekali setahun tu. Raya puasa tak kelik kerja. Dan mengetahui engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat kasih sayang akan hamba-Nya. Allahu Akbar. Lagi sangat kuasa, lagi sangat kaya, lagi yang menjamin ia akan rezeki engkau. Wa dhamantu laka rizqaka fala taqlaq. Ada kata dalam hadis kursi. Mu ingat tak aku jamin rezekimu, mu jangan duk bimbang. Duk bimbang kau bagi buat Allah Ta'ala jamin. Allah Ta'ala minta tak buat. Ibadat, Allah minta tak buat. Rezeki Allah Ta'ala jamin, kaluk dia. Balik kuih. Ijtihaduka fima dumina lak wa taksiruka fima tuliba mik dalilun ala iktisari basirati mik. Tanda mata hati kita ni terpadam. Gelak mata hati. Apa dia? Dia bersungguh pada barang Allah Ta'ala jamin dah. Rezeki Allah Ta'ala jamin, tapi kat dia bersungguh tu gak bukan main. Tapi dalam masa yang sama, cuai terhadap apa yang Allah Ta'ala minta. Allah Ta'ala minta buat ibadat, tak buat. Tapi hati sibuk dengan cari pitih dunia. Tu tanda tertutupnya mata hati. Atau kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala. Maka tak dapat tiada bahawa berserah engkau akan Allah Ta'ala pada pekerjaan rezeki engkau dan lainnya. Lain daripada urusan rezeki pun suruh dia berlaku. Anaknya lagu mana duduk sekolah. Kalau kita memikir sesuatu, kita nak boleh nak duduk dengan dia semua. Pagi berapa teh duduk saing dengan siapa, duduk buat ke apa, dalam kelas lagu mana, duduk tidur kau, duduk dengan anak orang kau, kerja sekolah buat ke tak. Sosok kita nak tahu tak? Kalau boleh. Tapi kita serah ke Allah. Ya Allah, aku tawakal kepada-Mu ya Allah. Mu jagalah anak aku, bagilah dia ilmu yang bermanfaat, biar dia dapat jadi orang yang bermanfaat kepada agama-Mu ya Allah. Tawakal tu. Ada anak, kau rasa. Tanya tak ada anak, kecek gini juga cuma tak rasa mana. Tapi dia ada anak ni kau kita rasa nak tawakal sungguh. Kalau boleh setiap masa kita nak tengok dia. Tak? Tapi bukan begitu urusan dia. Kita kena banyak suruh outsource. Suruh cikgu dia, suruh ke sekolah dia lagu mana. Nak terbiah anak kita ni. Dan tiada memandang engkau akan yang lain daripadanya. Tak tengok lain dah. Tuhan, dia Tuhan. Takkanlah kita nak tengok benda makhluk. Takkanlah kita nak agak ke makhluk. Agak Tuhan lah. Dia sangat kuasa, dia sangat sayang kita, dia sangat kaya, dia jamin rezeki, dia bagi segalanya.
Apa nak agak kat orang lain lagi? Tak. Tak ada. Tu. Kerana yang lain daripadanya itu lemah dan berhajat seperti engkau juga. Minta dengan tak bomo tu pun. Berhajat kau settle juga dia pun. Bukan dia reti juga. Tiada kuasa ia memberi rezeki akan dikau. Tak boleh nak beri rezeki. Tu Maka jika tiada engkau tawakal atas Allah Ta'ala dan tiada putus penilikan engkau daripada makhluknya, maka yang demikian itu kerana dhaif yakin engkau disebabkan syok atau disebabkan tiada mengerasi yakin itu akan hati, kerana ada hati engkau penakut. Dia kata, kalaulah kita ni tak tawakal lagi Tuhan, tak percaya lagi ke dia. Percaya ke tak ni? Tak. Percaya ke tak ke Tuhan ni? Main ragu-ragu lagi. Tiada putus penilikan engkau daripada makhluk. Du tengok lagi kau makhluk. Du percaya lagi kau makhluk. Maka yang demikian itu kata dia, kerana dhaif yakin engkau. Yakin kita ni lemah. Yakin Tuhan kurang. Tak yakin Tuhan. Ni belajar yakin ni kena mujahadah sungguh. Tak. Mujahadah sungguh. Tengok Nabi SAW. Bila mana Nabi berdakwah, tulis belakang Nabi Siti Khadijah. Balik rumah ada yang bagi semangat. Di pekat luar, pekat negeri Madinah, Abu Talib backup Nabi. Boh negeri. Pembesar negeri backup Nabi. Semangat tak? Tiba-tiba Allah Ta'ala tarik dua-dua. Abu Talib mati, Siti Khadijah wafat. Tu antara hikmah dia. Hikmah dia, Allah Ta'ala nak suruh Nabi ni yakin, tawakal hanya pada Allah Ta'ala. Orang-orang kesayangan Nabi tak ada habis. Ayah Nabi tak ada, lahir-lahir tak ada ayah. Besar-besar tak ada tengok mak. Duduk dengan tuk, duduk mata tuk pula meninggal, duduk dengan pak saudara. Duduk mata pak saudara pula tak ada, isteri pula tak ada. Allah. Tak ada orang dah nak agak siapa ni. Allah Ta'ala nak bagi satu tarbiyah kepada Nabi. Hanya pada Allah Ta'ala jualah tempat Nabi mengadu, tempat Nabi bertawakal. Tu Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita ni lagu mana? Maka kita ni kena bersyukur kalau kita ada lagi orang-orang kesayangan kita yang boleh memberi semangat kepada kita. Jangan pergi bunuh pula dia. Maksudnya lah, kita bersyukur Alhamdulillah ada kekuatan. Dia pun Allah Ta'ala hantar dia untuk bantu kita. Alhamdulillah bersyukur. Tapi satu hari nanti tak tahu, tak boleh jadi Allah Ta'ala tarik. Pun kita kena redha, sabar. Ta'ala tarik, tulis belakang kita. Jangan lemah semangat. Allah Ta'ala nak suruh kita hanya bergantung harap pada dia saja. Terus tu cara Allah Ta'ala nak tarbiyah. Nak tarbiyah Nabi SAW. Bukan kata Nabi ni tak percaya Tuhan, bukan. Tapi bila mana ada penguat daripada kalangan manusia, mungkin Nabi pun seorang manusia, Nabi akan jadi lebih kuat. Ada pendorong, semangat dan sebagainya. Tapi bila mana ditarik, Allah Ta'ala lebih menyayangi keduanya, maka Nabi SAW tetap kuat dalam menggenggam semangat dakwah Nabi SAW. Jadi dia kata kalau kita duk cari lagi makhluk, duk tawakal lagi ke makhluk, bukan tawakal Tuhan, tawakal ke makhluk, ini kerana dhaif yakin engkau, yakin kita tu lemah. Berapa lemah tu? Disebabkan syok. Tak percaya mana. Atau disebabkan tiada mengerasi yakin itu akan hati. Hati ni, dalam hati kita ni tak banyak mana yakin. Yakin sikit-sikit. Betul tak? Yakin. Tu kerana ada hati engkau penakut. Tu masya-Allah. Dan apabila mengetahui engkau akan bahawasanya tawakal itu kelakuan hati,
maka iaitu percaya ia hati dengan Allah Taala dan tiada berpaling ia kepada lainnya, maka ketahuilah olehmu bahawasanya ada padanya 3 kelakuan. Ni macam lagi. Jadi kita berhenti sini. Nahil angqal, maka ketahui olehmu bahawasanya ada padanya, pada hati tu ada 3 kelakuan. Ni kita masih lagi berada pada rukun yang kedua daripada rukun tawakal. Rukun pertama tauhid, rukun yang kedua kelakuan hati kita ni. Percaya hati kita ni kepada Allah Taala. Dan kita akan masuk rukun yang ketiga, berabi, iaitu pekerjaan. InsyaAllah kita minggu depan ni habislah bab tawakal. Kita nak habis dah ni. Kita masuk bab ke-8 pula. Kasih Allah, cinta Allah. Hidup belakang-belakang cinta Allah. Tak? Sebab nak boleh kau cinta Allah ni bukan mudah ni. Maknanya hati kita nak boleh kau kita sayang kau Tuhan ni, bukan mudah. Kalau hati kita penuh dengan maksiat, duk sayang ke dunia, duk sayang ke maksiat, tak masuk cinta Allah dalam hati kita. Batu depan-depan tu dia start dengan taubat. Dia start dengan syukur. Tu supaya bila mana kita lepas dah beberapa siri-siri hati tu, tawakal apa semua, barulah tubik samarah, kesan daripada mujahadah hati kita tu, iaitu kasih akan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah siru ala barakatillah, ma asabakum min hasanatin fa min Allah wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.